Disebabkan teknologi, kuih raya pun order. Kuih raya pun order. Tak pun pergi dekat kilang kacang dekat nilai 3. Dia setiap tahun 10 hari terakhir, ni pada yang tak tahulah, 10 hari terakhir ramai orang akan cari kilang kacang kat nilai 3 10 hari terakhir. Memang macam jenis kacang. Sebab kacang ni je yang hari raya orang makan laju sikit berbanding kuih-kuih lain. Kalau ada pun kuih semprit Samsul Ubat tu lah, ramai orang beli pun. Kuih-kuih semprit tradisional kan. Jadi itu masalah yang berlaku, selfie. Kemudian apa? Kemudian masalah komunikasi dan tumpuan. Fokus pada orang dah tak ada. Fokus pada benda lain lebih daripada apa yang sepatut kita fokus. Fokus pada kerja. Berapa ramai yang betul-betul bekerja selain daripada main media sosial ketika berada di pejabat? Berapa ramai? Tadi belum apa-apa lagi dah ambil video dulu. Samsul Ubat nak masuk, ambil gambar zap dan dia share dengan post kawada. Macam tu lah kan, macam tu dia tunjukkan gambar video. Lepas tu dia suka sangat, puas hati dia bila dengar komen kan. Untunglah kan, dapat tengok depan-depan kan. Yang seorang kenapa aku tak tahu, yang seorang tu rupanya hari tu dia cuti, dia tak tahu pula Samsul Ubat datang hari tu.